Kerana di bulan Ramadan dia ada 4 perkara hak besar-besar. Ni Nabi dia royak dalam hadis dia. Nabi dia royak dalam hadis dia ada 4 perkara hak besar-besar moci-moci hak nak tahu malam ni. 4 perkara ni lah yang kita nak buat persiapan nak buat amal di bulan Ramadan ni. 4 perkara. 4 perkara. Apa nama 4 perkara hak besar di bulan Ramadan? Dengan molek. Yang pertama ialah diri puasa tu sendiri. Diri puasa moci-moci. Bukan tamadah ni puasa bulan Ramadan ni. Tak serupa dengan puasa lain. Puasa lain di bulan lain dia ada puasa sunat je. Ada sunat khamis 13, 14, 15 hari bulan tengah bulan. Tu noyak. Tapi Ramadan puasa wajib sebulan tu. Puasa wajib sebulan. Tak ada bulan lain puasa wajib sebulan. Melainkan Ramadan saja. Maka diri puasa ni moci-moci noyak apa nama? Keagungnya dia apa nama? Nabi kata man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Siapa dia pergi puasa bulan Ramadan ni, niat hati dia nya kerana Allah Ta'ala. Apa kita duk niat gitu dah bapa tiap-tiap tahun ada hak niat tak betul. Hak betul tu betul lah. Tapi hak tak betul banyak mana? Hak tak betul banyak mana niat? Dia bertanya, dah puasa ke dah? Yalah. Tak usah boleh ke baba? Gena puasa. Lah, kita nak look lah sikit. Tak boleh dah. Gena, dia gemuk. Dia gemuk. Perut beli pak-pak. Dagu ni supaya dengan madu dah. Allah dia berkata, la ilaha illallah. Berapa kilo ya? Dia tahu, dekat-dekat dengan spiku. La ilaha illallah. Lepas tu, lah. Puasa Ramadan ni turun lah sikit 15 kilo. Jangan niat lagu tu. Jangan niat lagu tu. Kena niat kerana Allah Ta'ala. Aku puasa ni junjung perintah Allah Ta'ala. Kerana aku hamba Allah Ta'ala. Tuhan suruh aku ni puasa di bulan Ramadan. Maka aku junjung perintah kerana mung ya Allah. Kerana mung ya Allah. Maka betul lah niat kita. Betul lah niat kita. Bila kita niat lagu tu moci-moci dengan molek. Dengan molek. Bila kita niat betul lagu tu, Nabi kata Tuhan apun dosa kita hak sebelah bulan lagi. Sebelah bulan hak kita duk makan berak, tidur bangun. Tuhan apun dosa moci-o. Kalau kita buat dosa di sebelah bulan tu, habis. Dengan sebab kita puasa. Tengok, mudah tak mudah. Ning nak ayat tak masuk surga ni. Pada bulan mana royak gini? Ada tak Nabi dia royak bulan lain lagu ni? Tak ada. Tak ada. Ni bulan Ramadan. Ning sebab apa? Sebab diri puasa tu sendiri. Apa? Kita niat gitu dah. Okey, tak ada gapo. Tetap kita niat lagu tu belakang. Malam esok niat. Saja aku puasa esok hari bulan Ramadan. Kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah. Bukan kerana nak look kaiman dah. Tidak. Tu. Bukan nak look namnak dah. Tu noyak tu. Kerana Allah Ta'ala. Bila niat lagu tu kita puasa. Bos apa waktu maghrib. Bila kita puasa lepas subuh puasa sampai waktu maghrib. Bila sampai waktu maghrib, orang pun baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Baca doa makan puak. Tekah kita duk makan tu wajib-wajib dosa kita tubik dah. Pom. Tubik dah. Dosa kita kelecak tubik moci-moci.
Sebab kita puasa. Tak ada kena dok akad tangis dah. Tak ada kena kata, ya Allah, aku ni puasa, ya Allah. Mu apalah dosaku, ya Allah. Aku ni dosa banyak, ya Allah. Sebelah bulan ni aku ni duk kecek hademo neraka, ya Allah. Ya Allah, aku ni gah kecek banyak dah, ya Allah. Aku ni dosa banyak. Dah. Tak ada kena akad tangis dah. Puasa kita. Jadi kita erti tiap-tiap petak Tuhan ampun dosa kita. Berapa kali bulan Ramadan? 29 kali. 29 kali kalau puasa 29 hari. Kalau puasa 30 kali 30 petak. Bo masuk ngari, pom. Esok masuk ngari, pom. Lusa masuk ngari, pom. Tubik nak petak. Pada bik mana lagi? Ning noyak butik poso sendiri. Yang kedua, ingat molek. Ni hak besar ni. Yang kedua, apa nama weh? Iaitu semaya terawih. Hak ni hak ayat lah ni. Hak ning lah hak jadi penahap besar. Kau ibu tak masalah. Amba duk perhati tengok kau ibu yang pergi terawih, dia tak tubik dah. Dia tubik dua je, nak kecing dan nak berak. Amba duk tengok. Tapi kalau hak jatuh, bapak. Bapak hak balung. Oh, duk kukut tak pagar. Hak ning dia terawih style. Minggu pertama tu tak apa lagi. Minggu pertama tu kok lagi ni. Ya learning duk tegah dah, learning duk tegah dah ni. Nak puasa duk kecek dah. Betul duk kecek dah. Hak tua-tua duk kecek buka puasa. Hak muda duk kecek nak sangkano. Nak royak kata. Tak gitu. Tu nak royak tu. Hak tua-tua duk kecek. Lagu mana weh? Tahun ni lagu mana? Lagu mana pun tahun lalu lah. Dah buka puasa manis-manis ni makan apa? Lah, kahwin muda. Foto tua duk kecek buat dia. Allah, kita cendol pun tak apa dah. Punya kita payah sikit uayo je. Datuk tu kau, sekat tua ni kau nak si makan cendol. Akak. Akak pun nu, akak saya buri tu. Tak makan, akak golok. Akak tabah tak makan, saya buri tu. Dia tu sedar, saya buri tu lembut. Dia tu. Tak tahan lidah. Hacur kan? Lemat. Sepuluh lidah dah. Allah, gitu lalu ke ho? Oh, ya payah kat tua ni kak. Kita pun tak ada gapo. Kalau tak ada manis tu kita tersakar. Ya kita tersudu. Allah, mudah kita lojek. Dia kecek dah nak buka puasa tua-tua. Tu nak ayat tu. Gena tu, gembira nak menyambut Ramadan. Baik masuk puasa tu kau Allahu Akbar moci-moci weh. Tu email tak ada pergi lagi sejik makmum siapa dah. Ada hak naik mutu, ada hak jalan kaki, ada hak junjung kandus jadah. Tu kau weh pergi awal-awal lah. Tu email dia mabuk air tebu lagi. Tu lah jamel kuai tui. Makmum siapa dah sejik. Nahai angin, ayat kata semangat nak terawih. Tu kau weh, hak werung-werung pu hak dulu hutan pu tubik belaka. Terawih habis. Dia selawat tu kau ge, pakat dak bubuk nak selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu wa sallama alaihi. 3 butir nebel dengar. Allah. Dia kata, tu sejik tu lebih ke? Sejik cia segena. Dia kata cia segena. Aku dengar tu. Cia tu tutup bila dia tu suara tu. Tengok. Semangat. Allah. Seminggu ya. Tubik tu tak tahu lah. Sudah terawih pukul 9 lebih bunyi rum.
Pol pahit tik telur dah. Allah pok mak. Blek klik. Kecek blek klik. Allah malam esok pun tu juga. Siapa 10 malam kau tak ada dah lah. Tak ada dah pok jantai buat benar dah. 2 kali salah tu email bangun cokok. Tepuk perut. Kita nak tubik dah 2 kali salah. 2 kali doa tubik sorang. 2 kali doa tubik 3 orang. Gamak kena berak tepuk perut. Dah. Nak bangun gitu pun malu. Tepuk perut. Gamak kan ada jamal. Tak ada sorang apa. Sudah pukul 9 lebih kita tengok duk kedai sultan belakang dah. Cuba tengok. Duk kedai colek kerpuk dah. Gaduh nak makan kita. Terawih tak ada sepenuh. Ni. Nabi dia kata man qama ramadhana imanan wahtisaban. Siapa dia berjaga malam wa amal ibadat semaya malam. Imanan wahtisaban. Niat kerana Allah, junjung perintah Allah. Hak ni pun ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampun juga dosa hak sebelah bulan lagi. Apa pula mau ciwek? Apa pula? Kena bawa tinggi ke hadap ke mana pula tu? Sudah dah. Letak dia letak. Letak sudah dah letak. Apa dah? Nanti bila hari lah. Nah. Ambo dah ting jalan kena beradu dulu. Dia demo tak padu ke ambo demo tengok keting tu. Dah. Ambo dah perhati namna. Dah ting jalan dah tengok ting. Ting gila tu tengok lah tu. Kita jadi darak lagi. Temuju kambing tak lucu. Kalau kambing lucu ni tengok kambing bis. Tu. Ambo royak pun demo tak perhati. Baik. 2. Ni keagungnya 2 Ramadan. 2 karo hak agung sekali. Dah boleh Ramadan. Gapo tu? Sebab semaya tarawih. Maksud hadis Nabi kata man qama ramadhana imanan wahtisaban. Siapa dia bangun semaya malam. Maksudnya tarawih. Sabit tu hari Ramadan, tu hari semaya tarawih. Gitu tak? Sabit tarawih tak ada bulan lain. Bulan lain tak sedut gelinya dah, tak ada tarawih. Bulan Rabiul Awal nak tarawih tak ada. Bulan Jamadil Awal tak ada. Bulan Muharram tak ada. Bulan Safar tak ada. Nak semaya tarawih bulan Ramadan so je muncul-muncul. Sebab tu tarawih jangan tinggal. Kalau kita tinggal serkaat pun kita rasa sesah. Kerana kita pisah penuh molek tarawih kita. Kerana pukul 9 lebih tak boleh nak ke tarawih pukul 9 lebih. Kita lah kerana syurga. Kalau tarawih habis syurga. Pasal apa tu? Hak puasa tadi diampunkan dosa. Hak tarawih pun ampun dosa juga. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampun juga hak sebelah bulan lepas dah. Kalau gitu kita faham di hadis ni. Nabi royak 2 hadis ni. Tuhan ampun 2 kali sehari dosa kita. Tuhan ampun 2 kali sehari. Masa ngorek sekali, masa subuh sekali. Masa ngorek sekali, masa subuh sekali. Capur 2 ni moci-moci weh. Dengan molek. Capur 2 ni jadi berapa Tuhan ampun dosa kita bulan Ramadan sebulan? 58 kali. 58 kali Tuhan ampun dosa. Ning lah hebat di bulan Ramadan. Nak cari bulan mana? 58 kali. 58 kali Tuhan ampun dosa kita. Kurang 20 kali.
Tu kalulah puasa kita tu 29. Kalau puasa 30, berarti Tuhan ampun dosa kita 90 kali sebulan bulan Ramadan. Masa ngorek, pau. Masa subuh, pau. Ngorek, pau. Subuh, pau. Ngorek, pau. Subuh, pau. Sampai ke akhir Ramadan. Pas nak tinggal apa lagi wajib? Tak ada dah. Dosa kita hak sebelah bulan lagi habis berat dah. 58 kali sebulan bulan Ramadan. 58 kali. Apa nak cari mana? Kalau kita pergi mati lepas Ramadan, supaya mek kita baru beranak semalam, kita tak ada dosa. Dia kuang. Ning no ya kehebatan Ramadan. Ning hakikat Ramadan. Bila kita tahu lagu ning lah, kita kena sayang kepada terawih. Kita kena sayang kepada Ramadan. Puasa Ramadan. Jaga molek. Jaga molek Ramadan. Jaga molek. Ialah cukup molek terawih. Tak ada dah setahun sekali. Kalau kalau sepenuh kata sepenuh dah tahu tak payah lah pula. Pas tahun tak payah kita yakin kita kata nak siapa. Kita yakin kita kata kita nak siapa. Banyak mana orang tak siapa dah Ramadan tahun tak payah. Mati tengah jalan dah pocik. Oh, nak ayat atau kita tua dah. Lebih-lebih lagi kita pocok COVID baru ni. Mudah dia berkata. Gena mudah mati. Kabar-kabar nak. Inna lillah. Mudah-mudah lagi nak. Hani no ayat tu. Jangan harap kata tahu tak apa nak ada lagi kita. Tahun ni gena-gena jumpa dengan Ramadan, selalu terjun selalu dah. Cawak kota wi molek. Pasal kita nak wi sepenuh, ialah terawih kita. Nak wi sepenuh terawih kita. Ha tu.